Assalamualaikum dan selamat pagi lagi. Kan, hari ni kita berada di Velodrome dan Usim. Usim ada konvo nampaknya hari ni. Masuk daripada Usim hari ni ramai orang buat jual-jual bunga, jual-jual bunga. Kat sana ada bunga, kat situ ada jual bunga. Kan? Oi, kat sana ada artis tengah duduk. Nampak tak? Sana ada artis tengah duduk. Zoom sikit kat artis. Kan? Okey. So hari ni kita ada Toyota Vios. Toyota Vios ni model yang paling baru tau. Okey, owner datang waktu tu minta settingkan ikut rim 17 8JJ, kalau boleh tak nak sangkut. Okey, so kalau ikut fitment biasa akan sangkut. Itu hari kita buat ikut fitment biasa sangkut kan. Kita buat tu kan. Tebal tak sangkut? Ke 5mm je. Tebal juga. Ya. Yeah. Okey, kalau ikut fitment biasa sangkut dan tebal. Okey, so jadi kita buatkan lagi sekali. Nasib baik time tu owner buat tak rushing. So bila tak rushing boleh adjust-adjustkan sikit, boleh buat-buatkan sikit. So itulah hasil dia. Awak semua tengok sini. So ini dia. Untuk rim 17 inci, kali ni kita pakai rotor 330mm. Tebal rotor 32mm, custom dibuat supaya tak sangkut. Noh, tengok situ. Spacer tak ada. Kan, okey, kat sini pun ada jarak jauh lah, besar lah jarak dia. Nampak tak? Oh, sekejap, saya kira masuk duit. Sekejap. Oh, 500 boleh lalu ni. 500 boleh lalu. 1000 tak boleh lalu. So, jadi itu dia. Sakit tekak lah hari ni. So, owner pakai pun dah. Boy, pakai dah berapa lama ni ah? 4-5 bulan. Color okey lagi, color tak ada turun. Perkenalkan artis saya hari ni, Muhammad Ridwan Sharom. Ya, memang dia suruh saya buat video dekat tempat dia. Kan, so, kalau saya kena pukul pun, saya tak keluar daripada sini pun, dia pukul lah tu. So, nah, sekarang dia minta yang belakang pula. Dia minta yang belakang pula. Syah punya yang belakang pun tak muncul-muncul lagi. Dia minta pula. So jadi itu dia. Color dipilih oleh owner. Ayatnya ialah supaya terang. Janji terang. Daripada jauh terang. Tengok balik lagi sekali daripada sini. Hitam. Kelipa kali hijau. Terang kan? Awak nampak tak? Oh, terangnya. Oh, cerah owner. Nampak owner sana? So itu dia. Terima kasih kerana support Rodeng Caliper Garage. Diri jap sebelah mana supaya nampak. Langgar apa tu? Tak ada. So jadi itu sahaja hari ni. Boy, ada apa-apa nak cakap? Sepatah dua kata sila ucapkan. First thing is terima kasih kat Rodeng sebab apa dia buat saya puas hati dengan saya punya Brembo ni. Membuatkan saya lebih confident untuk bawa kereta dengan lebih laju dan braking dengan lebih baik. Genting dah naik kan? Genting dah. Dapat tu naik genting. So itu sahaja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.